Tahukah anda buku terkecil di dunia ialah Tiny Ted from Turnip Thumb? Saiznya sangat ekstrim iaitu 70 mikrometer darab 100 mikrometer sehingga anda memerlukan mikroskop elektron berkuasa tinggi untuk membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan satu inisiatif yang mendapat sambutan luar warga sekolah Malaysia, iaitu Perbadanan Kota Buku. Program ini bukan sahaja membantu masyarakat mendapatkan bahan bacaan berkualiti, malah turut menyokong perkembangan industri buku tempatan dan usaha membudayakan amalan membaca dalam kalangan rakyat. Saya, Aida Raihanah binti Muhammad Saadan, sebagai host podcast anda. Bersama kita pada hari ini ialah Puan Adibah Omar, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sama-sama Aida. Aida sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Puan sihat? Sihat. Hari ke-4 Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ke 43 penganjuran. Dah 43 tahun. Aida umur berapa? Kita baru 15. Sudah 43 tahun penganjuran dia. Dan tahun ini adalah tahun yang sangat membahagiakan kita, kerana tahun ini juga adalah tahun ketiga pusingan voucher buku madani untuk semua. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru saja umumkan 3 hari lepas. Itu sekejap lagi kita boleh kongsi tentang itu. Jadi saya sangat berbahagia. Masya Allah. Baiklah, soalan pertama saya, bagaimanakah Perbadanan Kota Buku memastikan PBAKL kekal relevan dalam era digital? Baik. PBAKL kekal relevan dalam dunia digital ya. Okey, boleh. Begini, macam kita dah sebutkan tadi, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tu dah 43 tahun penganjurannya. Kita ada berhenti sekejap zaman pandemik tu, COVID. Tapi berhenti yang fizikal. Okey, saya nak ceritakan semasa tahun 2020 tu COVID-19 berlaku 2 minggu sebelum Pesta Buku. Wah. Masa tu Aida umur berapa? Tolak 10? 6 baru 10. Okey. 10-11 tahun. Jadi apa jadi? Pempamer ni semua dah bersedia dengan stok. Dah ready, dah print, dah buat marketing, program dan sebagainya. Tiba-tiba COVID, tiba-tiba semua orang kena duduk rumah. Jadi apa jadi? Masa itu, oleh kerana isu yang sangat menduga kita ni, bukan kita je, seluruh dunia masa tu, kami pemimpin industri perbukuan negara masa tu berfikir, macam mana kita nak membantu memastikan buku masih sampai kepada masyarakat keseluruhannya yang menanti-nantikan Pesta Buku pada tahun 2020 itu. Justru bertitik tolak daripada pandemik COVID-19 itu, kita telah menganjurkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dalam talian. Wah. Bermula 2020 Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah. Selama dah 6 tahun. Itu yang tadi Aida tanya, macam mana kita kekal relevan dalam dunia digitalisasi ni. Itulah dianya. PBAKL bukan hanya berlangsung di sini, di World Trade Center Kuala Lumpur untuk warga Lembah Kelang sahaja. Kita juga anjurkan, kalau tahun sebelum-sebelum ini bersama dengan rakan strategik yang lain, tahun ini PBAKL menganjurkan Pesta Buku Antarabangsa dalam talian dengan kerjasama Book Capital yang semua orang tembus voucher buku tu. Itu di situ. Dan juga satu lagi strategic partner kita yang sangat kita excited adalah TikTok. Jadi di TikTok pun ada PBAKL online, di Book Capital pun ada. Jadi itulah satu cara bagaimana kami penganjur Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, iaitu Majlis Buku, Kota Buku, Dewan Bahasa, Institut Terjemahan dan rakan-rakan industri yang lain, kita kata menyahut
dunia digitalisasi, seruan kerajaan bergerak ke arah digitalisasi, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dalam talian. Jadi sekarang ni tengah berlangsung. Kalau masuk dalam Book Capital boleh nampak juga diskaun-diskaun menarik. Itu yang nombor satu. Aida nak lagi ke ataupun cukup satu? Nak lagi. Okey. Yang kedua, di sebalik tabir sikit berpuluh tahun sebelum kita mula buka peluang untuk pemamer-pemamer yang ada ni untuk menempah reruai. Menempah ni reruai ni, siapa nak beli apa, bila, berapa lama, berapa banyak. Sebelum ini prosesnya adalah proses yang tradisional. Maksudnya apa? Diisi borang, Bersurat, printing, hantar surat. semua. Lepas tu gaduh-gaduh lah. Siapa nak duduk kat bawah, siapa nak duduk atas, siapa nak duduk depan, siapa nak duduk tepi. Bermula ini tahun kedua atau tahun ketiga tak silap saya, kita berganjak ke dunia digitalisasi. Apa kita buat? Kita bangunkan satu aplikasi, satu sistem yang dinamakan STAR, S-T-A-R, Sistem Tempahan Otomasi Reruai. Maksudnya apa? Macam kita beli tiket wayang lah, atau kita nak beli tiket kapal terbang. Pempamer yang ada ni semua 3 bulan sebelum ini dia dah masuk, dia login, dia masuk, dia akan nampak peta WTC ni, dan dia boleh klik, pilih, bayar semua dalam talian. Jadi dia tak payah nak berebut lah ni. Dia tak payah berebut. Dia macam beli konsert tiket Taylor Swift. Semua orang battle. Siapa yang laju, dia dapat. Jadi ini adalah kita panggil pendemokrasian berasaskan digitalisasi. Kita bergerak ke arah digitalisasi dalam dua perkara itu. Pesta buku hybrid dan juga sistem tempahan otomasi reruai. Yang mana ia membawa satu manfaat yang sangat besar. Ada banyaklah, tapi yang paling penting sekali hari ini kita ada data. Wah. Kan dunia data raya hari ini, Aida dan kawan-kawan, sebab kita mendigitalisasikan pelbagai program kita, termasuklah baca buku. Hari ini kita tahu anak mana baca buku apa. Wow. Aida dulu sempat tak baca buku 2 tahun lepas? Sempat. Okey. Data Aida pun ada dalam dashboard kami. Wah. Kita ada satu dashboard, papan pemuka. Kita namakan, kalau boleh masuk dalam laman web, nanti cikgu boleh letakkan di bawah dashboard.kotabaca.my. Di situ, klik sahaja, kita semua dapat tahu anak di Sungai Petani baca buku apa. Sungai Petani secara keseluruhannya buku mana yang menjadi nombor 1. Di peringkat negara, buku apa yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 10 dan sebagainya. Jadi data raya itu adalah sesuatu yang sangat kita teruja dengannya. Dan itulah bagaimana digitalisasi telah pun masuk ke setiap ruang dari pengurusannya sehinggalah kepada keberhasilan yang kita mahu daripada Pesta Buku. Jadi maksudnya kita parents semua orang boleh akses lah apa yang dibaca oleh anak-anaknya walaupun dapat baca buku percuma. Betul. Wah, menariknya. Baiklah, soalan penutup ya Puan. Pada pandangan Puan, apakah trend pembacaan yang sekarang makin dapat grab perhatian kalangan generasi muda? Baik, generasi muda kita ini adalah generasi yang mana mindanya itu sangat muda dan bersedia untuk menerima. Minda ni terbuka dan suka eksplorasi. Jadi pada pemerhatian kita masih juga karya-karya yang mencetuskan questioning, mencetuskan asking for new knowledge, information, karya-karya fiction contohnya masih mendapat tempat yang besar di hati anak-anak muda. Kalau naik ke atas ataupun di hujung sana, lorong yang kena keluar ke Seri Pacific itu, penerbit
Kausar tak silap saya. Bukunya seperti macam Harry Potter, tetapi versi bahasa Melayu. Hero, heroinnya juga temanya lebih mesra timur. Tetapi itu adalah antara karya-karya yang dari hari pertama saya lihat ramai beratus orang beratur untuk mendapatkan judul dan juga tanda tangan penulisnya. Dan itu bukan hanya di situ je. Arah 1, arah 2, 3, 4, 5 sampai ke atas pun setiap satu dewan ada penerbit yang sebegitu. Karya-karyanya juga sebegitu. Fiction, young adults, fantasy, dan yang membawa kepada terbukanya minda anak-anak muda. Jadi itu sesuatu yang membahagiakan kita. Kita suka tepuk tangan tengok anak muda suka baca yang indah-indah, yang menjentik pemikiran, yang bagus untuk meningkatkan taraf ilmu mereka. Tapi Aida, sebelum kita habis saya juga nak menyarankan kepada anak muda sekalian. Ini satu pesan yang saya belajar daripada yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Kata beliau, kalaulah kita ada contoh RM100 dan RM100 itu kita mampu untuk beli 3 buku. Jangan ketiga-tiga buku itu untuk beli buku yang kita suka sahaja. 2 buku beli yang kita suka, contoh romance, novel, fiction dan sebagainya. 1 buku lagi, beli buku yang kita tidak pernah cuba, yang tak pernah kita teringin. Teringin. Kenapa? Kerana 1 buku itu adalah buku yang patut kita cabar diri kita untuk lihat bagaimana kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita. Cuba geopolitics, cuba falsafah, cuba karya terjemahan. Lihat bagaimana ilmu-ilmu besar dunia tu yang telah diterjemahkan ke bahasa Melayu dapat kita fahami. Dan inilah satu cara yang mana kita sebagai anak muda kita, anti pemasih muda, kita sebagai anak muda dapat bersama-sama menjadi kuasa yang membina Malaysia. Nak Malaysia yang maju, membangun, rakyatnya beradab, negara yang moden tetapi masih dalam acuan timur. Mahu tidak, tak boleh tidak, kita mesti jadi bangsa yang membaca. Dan nak membaca tu bukan baca yang picisan, novel-novel, komik-komik je. Ada duit 100, beli 2 buku yang kita suka, 1 buku yang mencabar minda. InsyaAllah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke hadapan kita akan jadi Malaysia yang membaca. Betul lah. Kalau kita baca macam contohnya novel yang kita suka je, mana kita nak tahu kita minat ke tak novel yang lain. Betul. Wah, banyak ya perkongsian Puan Adibah hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan membuka perspektif baharu mengenai kepentingan perbadanan Kota Buku dalam membentuk masyarakat berilmu dan berbudaya membaca. Semoga segala perkongsian hari ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus menjadikan membaca sebagai amalan harian. Jangan lupa ikuti episod-episod menarik yang lain sepanjang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Ingatlah, mengikuti tema kita, Malaysia Membaca Merayakan Buku. Sekian sahaja daripada kami. Bye-bye semua. Jumpa lagi. 要学习。